Hai, Assalamualaikum. Hari ni Abang dengan Dina dekat kebun lokal. Main biskal. Oh, jangan main biskal? Oh, yo. Terpaksa bagi Dina dekat Umi sebab Dina mengamuk-ngamuk nak susu. Jadi yang ni ada dia. Hai. Apa nak makan? Makan apa? Roti canai. Roti canai. Sedap tak bang? Sedap. Abang tak ajak Abah pun? Abang tak makan tapi Abang tengah bawa kerja kebun. Oh ya ke? Abang, tolong Abah buka air bagi semula. Jadi masa nak hantar Dina, Abang kena tutup air balik. Sebab Dina mengamuk kan. Jadi biar dia buka balik lah. Alamak, ada yang layu. Walaupun hujan tapi still keringan lah punya ni. Tak apa, lepas kita siram nanti dia akan naik balik lah. InsyaAllah kita tengok balik. Ok, ni kalau korang nak tahu, ni adalah pokok. Ni pakcoy lah, semua ni pakcoy. Dan ada yang tak tumbuh, ada yang tumbuh, tu biasalah kan. Dan ni semua tomato ni. Tomato ada yang dah besar ni. Tomato. Kita akan biar lebih besar dalam ni. Dan yang ini adalah pokok labu manis. Labu manis. Cepat dia naik tu yang tak nampak sekarang ni. Banyak yang tak hidup sebenarnya. Mungkin air yang banyak ataupun lebih kan. Mungkin dia punya tu lemas. Ok, tak apa, kita biarkan dia. Right, apa yang kita nak buat hari ni adalah kita akan beri makanan pada pokok. Bukannya baju MPK, tapi teh kompos. Abang main Bintan ke? Abang Bintan Abang Hello Kitty? Hello Kitty? Oh, satu Ija punya, satu abang punya. Oh, ya ke? Okay, main. Baik, jangan main panas sangat. Alright, selesai dah semua sumber teh kompos. Alhamdulillah dapat cover semua lah. 2 botol je. Teh kompos ni korang boleh cuba. Dan korang boleh buat sendiri sebenarnya. Daripada start mula buat kompos dan teh kompos, semuanya boleh buat sendiri kat rumah. Dan yang bestnya adalah
korang tak lagi bergantung kepada baja MPK yang dijual kat nursery-nursery tu. Sebab korang dah ada baja sendiri. Pernah tengok tak ada tanaman atau buah dia besar, bawang putih ada yang besar-besar tu kan? Sebenarnya diorang pakai teh kompos. Diorang tak pakai baja kimia tu. Sebab itulah saya guna teh kompos. Kan bang? Apa tu? Sebenarnya guys, bila kita bercocok tanam, pengalaman saya di kampung lokal, kita akan dapat pastikan bahawa kadang-kadang buat saya terfikirlah, kenapa kita perlu siram air hari-hari, walhal kalau tanaman ataupun pokok di hutan dia boleh hidup sendiri tanpa disiraman. Sebab apa? Okay, untuk itu insya-Allah akan saya update dalam vlog akan datang. Saya pun banyak membuat revision dan pembacaan tentang ekosistem yang seimbang, dan apa yang saya dapati itu yang ada dalam silibus permaculture. Itu di antara. Okey, untuk permaculture tu mungkin akan datang lah. Untuk hari ni cukuplah saja untuk hari ni. Daripada saya, Akmal daripada Kampung Lokal.